Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Abang Edi yang terbaru iaitu Kuala Lumpur Info Media. Channel yang sentiasa meninjau operasi-operasi pihak-pihak berkuasa tempatan di sekitar Kuala Lumpur, terutamanya di BKL yang beroperasi merobohkan bangunan haram, merampas barang-barang perniagaan warga asing dan sebagainya di sekitar Kuala Lumpur ni, dan juga isu-isu semasa yang panas Okey, untuk kali ini kita lihat ada satu video Pak di BKL sedang melakukan operasi di Pasar Borong Kuala Lumpur. Lokasi ini memang sejak daripada sekian lama telah pun dikuasai oleh peniaga warga asing, terutamanya Rohingya, Bangladesh dan sebagainya. Jadi seperti biasalah kita akan tinjau sekali lagi selepas pihak DBKL melakukan operasi merampas dan menyita barang baru-baru ini, lebih kurang seminggu yang lepas tuan-tuan. Jadi hari ini 8 hari bulan 3 2025 abang sekali lagi ke lokasi ini untuk tinjau selepas operasi pihak DBKL. Kita nak tengok sama ada dia berkurang ataupun sebaliknya, tapi biasa-biasanya dia akan kurang, mungkin 2-3 hari tak ada, kurang, lepas tu dia akan meriah balik seminggu kemudian. Kebiasaannya begitulah setiap kali abang tinjau ke lokasi ini. Okey, tanpa melengahkan masa dan waktu, mari kita sama-sama tinjau ke lokasi ini. Okey, seperti yang tuan-tuan lihat dalam video ini, ramai sekali warga asing kat sini tapi sebenarnya abang sendiri pun tak faham siapa yang beli apa barangan-barangan yang mereka jual ni ataupun warga asing ni berniaga di tempat lain. Itu abang tak berapa faham sikit tentang itu tapi kita tengok keadaan seperti biasa, mungkin ada berkurang tapi masih lagi seperti biasa jadi lokasi ini memang biasa abang masuk untuk tinjau dan tengok di lokasi ini. Nampaknya keadaan masih lagi seperti biasa, mungkin lebih meriah pada hari Minggu, hari Ahad. Kebiasaannya begitulah jadi mari kita sama-sama tinjau lagi di lokasi ini, adakah yang berniaga di kaki-kaki lima itu masih beroperasi seperti biasa. Jom sama-sama kita tinjau ke lokasi ini lagi. Jadi abang dapati peniaga-peniaga warga asing di sepanjang kaki lima di sebelah bangunan sebelah kanan ni masih lagi ada berniaga di situ jadi kita persoalannya bilakah perkara ini akan berakhir benda ni dah bertahun-tahun, sampaikan beranak pinak dah mereka berada di sini dengar kabar setiap hari Jabatan Pendaftaran Negara menerima daftar kelahiran daripada rakyat
Myanmar, warga Rohingya ni ya, pelarian Rohingya ni ya. Jadi apa yang kita nak tanya adalah sampai bilakah keadaan ini dan bilakah akan berakhir. Okey, dengan itu kita berakhir di sini dulu. Assalamualaikum dan bye bye.